Tuan-tuan tahu tak bila Ramadan terbaik bagi kita? Tuan-tuan perasan? Bagi saya Ramadan terbaik 2020 ketika MCO PKP. Tidak ada bazar Ramadan, tidak ada baju raya, tidak ada shopping mopping, tidak ada kuih raya. Makanya ala kadar, beras payah, lauk payah. Pagi petang makannya ketika buka, sahur tu dah ada locap, telur kicap. Tetapi pengisiannya tuan-tuan perasan tak? Setiap rumah menjadi masjid dan surau. Anak jadi imam. Anak jadi imam. Ada anak tu dia pimpin. Dalam keadaan ayah dia tak boleh pergi. Dalam keadaan Allah beri dalam PKP tuan-tuan. Dari sudut material tak ada apa-apa. Hari raya pakaikan pelekat baju pagoda. Makan telur dengan kicap. Tetamu tak datang, kita tak marah. Kita tak pergi rumah orang, orang tak kata. Dalam keadaan begitu tenang. Kita boleh baca Quran. Kita tadarus khatam 2 kali dalam keadaan sebulan dengan anak-anak. Dalam keadaan ayah menjadi imam. Ada ayah baca khutbah hari raya. Ada yang pegang senapang mainan, saya ingat. Ada yang pegang tongkat dan sebagainya. Akibat daripada PKP. Ustaz, dulu saya tak boleh baca Quran. Bila PKP tak kerja, saya buka Facebook, tengok page ada ustazah macam-macam. Ustazah Aisyah, Ustaz Anas, ada Ustaz Uwais Qarni. Saya belajar Quran, saya boleh baca Quran. Ustaz, dulu saya tak boleh jadi imam. PKP terpaksa saya jadi imam. Tengok, anak-anak saya tengok ayah dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya membawa satu analogi yang cukup mudah. Kita balik kepada ayat gagasan. Iaitu mana-mana dalam Quran, bila Allah perintah, Allah akan sebut, Ya ayyuhallazina amanu. Pernah jumpa tak ayat, Ya ayyuhallazina aslam? Wahai orang yang telah Islam. Tak ada kan? Mengapa Allah sentuh, wahai orang-orang yang beriman? Kalau kita tengok syarat sah solat Islam, syarat sah puasa Islam, syarat sah zakat Islam, syarat sah haji umrah Islam. Maksud syarat sah bila kita buat, walaupun tak wajib, maka diterima ibadah tersebut. Contoh, puasa. Syarat wajib puasa berbeza dengan syarat sah puasa. Ada budak belum makan balik, dia puasa, tapi dia Islam. Sah tak? Ini program apa ni? Tanyalah ustaz atau ustaz tanya, ustaz jawab. Ustaz tanya, ustaz jawab. Sahlah puasanya sebab syarat sah puasa Islam. Tetapi budak yang belum akil balik, dia pun tidak mukallaf, tidak wajib atasnya berpuasa. Kalau sekadar nak puasa itu sah, cukup dengan Islam. Tetapi adakah Allah nak kita syarat Islam itu sebagai syarat untuk menjadikan puasa kita berkualiti? Tidak. Sebab itu Allah perintah dalam Quran, semua wahai orang-orang yang beriman. Dalam hadis Jibril yang panjang, Jibril bertanya pada Rasulullah yang pertama tentang Islam, kedua tentang iman, ketiga tentang ihsan. Kalau kita rujuk pada hadis tersebut, iman peringkat kedua. Kalau nak kira syarat sah puasa dengan Islam, cukup. Tetapi kenapa iman ditekankan dalam ayat-ayat perintah? Nak sebutnya, dalam Islam belum tentu beriman. Dalam beriman, confirm dia Islam. Dalam beriman, belum tentu dia ihsan. Dalam ihsan, confirm dia beriman, confirm dia Islam. Peringkat yang paling atas, paling tinggi. Sebab tu dalam ibadah, pertama Al-Baqarah 183 surah kedua juzuk yang kedua tu tadi disebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam keadaan ayat ini Allah menyeru orang yang beriman. Sebab dalam berpuasa dia kena ada ilmu satu. Daripada ilmu marinya iman, daripada iman dia akan mari package termasuklah perasaan. Dan perasaan ni antara perasaan yang diperlukan dalam seluruh ibadah, termasuk puasa, perasaan cinta dan kasih. Dan sifat orang beriman, wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman dia sangat-sangat kasih. Bukan dia syadid, asyaddu, isim tabdil dalam keadaan superlatif, terpaling kasih kepada Allah. Orang yang beriman. Kalau anak kita, bila dia takut dengan kita, dia nampak kita dia solat, tak nampak kita tak solat sebab dia takut. Kalau dia kasih kita, dia kasih Allah, kita ada dia solat, kita tak ada dia solat. Saya kan masa kecil-kecil dulu, bila ayah bawa rawatan balik main bola, dengan adik ni,
Solat. Adik kata, mana ada wudu? Nantilah ambil wudu. Sebab rotan tu. Sebab dia takut beza ibadah hamba dengan ibadah kekasih. Sebab tu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Diwan Asy-Syafi'i, "Tahsil ilaha wa tuzhiru hubbahu. Hadha muhalun fi qiyasi bati'u. Law kana hubbuka sahihan lahu la'ata'tahu. Innal muhibba lima yuhibbu muti'." Tengok. Kamu maksiat pada Allah, kamu kata kamu kasih Allah. Mustahil. Orang-orang dulu yang kasih pada Allah, kasih pada Rasulullah, kasih pada Islam, dia berikan jiwa dan raga. Dia jual diri mereka. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di kalangan manusia ada orang yang menjual dirinya dalam mencari keredaan Allah. Allah sambut perniagaan ini, jual beli ini. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguh-sungguhnya Allah membeli dari diri dan harta orang yang beriman dalam keadaan Allah gantikan dengan syurga dia. At-Taubah ayatnya cantik. 111, 111. Sahabat-sahabat, kualiti itu balik kepada asas. Dia mesti dengan iman. Bila dia kasih, dia membawa apa? Innal muhibba lima yuhibbu muti'. Orang tu kalau dikasih pada sesuatu, dia membawa kepada ketaatan, rasa cinta. Anak kita puasa kerana takut dengan kita. Maka kita ada, dia buat puasa. Dia masuk bilik air, dia bawa cordial, tuan-tuan. Dia bawa cordial, dia bancur dengan apa? Dengan dalam gayung. Keluar-keluar, buat sedih je, kata macam puasa. Tapi sebenarnya dia bermain-main kerana takut pada ayah, pada mak. Tidak kerana kasih kepada orang yang sepatutnya dia kasih. Orang bila kasih kepada Tuhan, Tuhan nampak, Tuhan tak nampak, dia konsisten. Tuan-tuan, bila kita baca tentang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Doa ini Rajab dah habis. Sekarang kita masuk fasa dipanggil injury time. Dipanggil fasa ni masa kecederaan. Kejap lagi, Allahumma barik lana fi Sya'ban pun habis. Tinggal masuk Ramadan, kita hanya minta, wahai Allah, ampunkan. Tuan-tuan, satu hadis pendek untuk melengkapkan ayat itu tadi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya ulang balik hadis itu tadi. Dia membawa penilaian dalamnya tauhid, fiqh dan tasawuf. 3 serangkai. Bila Nabi kata, kamu nak istiqamah lepas dari Ramadan dan juga ibadah yang lain, kamu tengok dalam puasa, Nabi kata apa? Man sama, sesiapa yang dia puasanya imanan wahtisaban. Kata Imam Al-Khattabi, maksud imanan wahtisaban, niatan wa azimatan. Dalam keadaan kamu masuk dengan niat. Niat ini kamu tahu. Inilah perkenalan, inilah ta'aruf, inilah ma'rifah. Tuan-tuan pernah tanya tak pada ibu bapa, kenapa nama tuan-tuan Hamdan, Muhammad, Hamid, Ahmad? Pernah tanya? Teruk tuan-tuan, teruk. Saya nampak teruk dah. Kita dah 60 tahun nama kita Muhammad, tak pernah tanya pada mak ayah kenapa bagi nama Muhammad. Teruk kita ni teruk. Ada orang nama dia Mazda. Kita tanya dia, kenapa Mazda nama? Mungkin Ustaz, ayah saya minat kereta Mazda. Kamu dah tanya tak ayah kamu, kenapa nama kamu Mazda? Nama kereta Ustaz. Cuba tanya. Besok dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, rupanya Mazda itu, nama mak saya Mazna, nama ayah saya Daud. Nama ayah hantar Daud kan? Dia gabungkan Mas dengan Da, jadi Mazda. Kan? Saya kata, kamu ni tak ada rasa cinta pada diri sendiri. Tuan-tuan, macam mana kita nak cinta diri kita kalau kita tak kenal siapa diri kita? Macam mana kita nak kenal Tuhan kita kalau kita tak kenal diri kita? Sebab itu dalam kaedah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Kenal dulu makhluk tu apa? Apa sifat makhluk? Apa peramai makhluk? Mana jirim? Mana arah? Mana jisim? Mana lembut? Mana boleh pegang? Nampak tak nampak? Selain dari sifat-sifat makhluk, itu sifat Tuhan. Sebab itu penekanan ini perlu kenal diri dulu. Kenal siapa dan kenapa aku buat benda ini. Sebab itu bila asasnya ilmu, dia bawa iman, dia mari syukur. Syukur inilah rasa kasih. Bila dia buat, dia akan mengulang-ulang. Sebab itu bila disebut tadi, wa balighna Ramadan, saya teringat masa belajar dulu. Tok-tok guru ni orang Arab, tuan-tuan. Profesor-profesor ni orang Arab lain. Dalam kelas dia guru, luar kelas sahabat.
Dalam solat dia imam, main bola dia kawan-kawan. Kalau dia menasihat, dia ayah. Dia panggil kami kat luar, ya ibni. Kita kat Malaysia cuti lepas raya kan? Ke sebelum raya? Orang sini. Lepas raya. Sama macam orang Gombak. Sama. Tapi kami dulu dalam masa belajar, tok guru, para pensyarah, dia cuti 10 hari sebelum raya. Sebab nak iktikaf. Siapa lambat 2 bulan sebelum Ramadan daftar nama iktikaf, maka penuh. Jadi dalam masjid tu, iktikaf tu 10 hari tak keluar. Baju 2 helai, itu pakai, satu basuh, satu pakai. Program pagi sampai malam, sampai besok pagi, 24 jam dalam keadaan disiplin yang ketat. Satu malam tuan-tuan, tarawih 10 juz. 10 juz tu habis dekat-dekat sahur. Sahur dia beri makan 10 minit. Makan bukan sedap pun. TO tak ada gula. Roti keras macam skateboard. Kalau baling ayam, mati syahid tuan-tuan. Mati syahid. Roti tu tekan masuk dalam gelas tu. Dia tekan. Jolok. Nak bagi apa? Masuk je 10 minit. Dalam keadaan itu program yang ketat. Habis daripada subuh kuliah. Habis kuliah, halaqah tafsir, halaqah hadis, halaqah usul fiqh. Ada murabi. Tidur sekejap saja. 15 minit sebelum zuhur. 15 minit kailulah. Tuan-tuan, 15 minit. Bukan 15 jam. 15 jam mati. 15 minit. Bangun, solat, sambung lagi tadarus. Program 24 jam. Tuan-tuan, program yang ketat ini tak ada handphone. Tak ada apa-apa. Tak ada TV. Hidup begitu sepanjang 10 hari. Bila Tok Guru baca, wa balighna Ramadan. Tok Guru baca, tuan-tuan, menitis air mata, tuan-tuan. Dia baca doa ini. Setelah dari khutbah hari raya, hujung khutbah kedua, dia angkat tangan. Kami angkat tangan. Kami menangis. Bukan tak ada lontong, tak ada ketupat, mak ayah jauh. Kami menangis, tuan-tuan. Bila dia sebut, wahai Allah, sampaikan kami, Ramadan akan datang. Kami nak pulut iktikaf. Kami nak buat macam ini. Kami nak buat kebaikan. Bulan Ramadan akan datang, ya Allah. Allahumma balighna Ramadan. Air mata tak boleh disekat-sekat. Air mata mengalir. Manit putih ini, mutiara putih mengalir. Semuanya menangis dalam keadaan, tuan-tuan, hasil daripada program yang begitu ketat. Sehingga hari ini saya tak jumpa satu program yang baik macam ini. Sehingga hari ini saya tak jumpa di Malaysia. Kita tinggalkan dunia, duduk dalam masjid, iktikaf. Kita tak ada baju raya, tak ada juadah raya. Yang ada, kita mencari, iaitu talaban liwajhillahi wassawabihi. Mencari apa, kata Imam Sya'rawi? Apa yang dicari di sini? Yang dicari hanyalah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, akhir saya nak simpul sikit je. Tuan-tuan tahu tak, bila Ramadan terbaik bagi kita? Tuan-tuan perasan? Bagi saya, Ramadan terbaik 2020 ketika MCO PKP. Tidak ada bazar Ramadan, tidak ada baju raya, tidak ada shopping mopping, tidak ada kuih raya. Makanya ala kadar, beras payah, lauk payah. Pagi petang makannya ketika buka, sahur tu dah ada locap, telur kicap. Tetapi pengisiannya, tuan-tuan perasan tak? Setiap rumah menjadi masjid dan surau. Anak jadi imam. Anak jadi imam. Ada anak tu dia pimpin. Dalam keadaan ayah dia tak boleh pergi. Dalam keadaan Allah beri dalam PKP, tuan-tuan. Dari sudut material tak ada apa-apa. Hari raya pakaikan pelekat baju pagoda. Makan telur dengan kicap. Tetamu tak datang, kita tak marah. Kita tak pergi rumah orang tak kata. Dalam keadaan begitu tenang. Kita boleh baca Quran. Kita tadarus khatam 2 kali dalam keadaan sebulan dengan anak-anak. Dalam keadaan ayah menjadi imam. Ada ayah baca khutbah hari raya. Ada yang pegang senapang mainan, saya ingat. Ada yang pegang tongkat dan sebagainya. Akibat daripada PKP. Ustaz, dulu saya tak boleh baca Quran. Bila PKP tak kerja, saya buka Facebook, tengok page, ada ustazah macam-macam. Ustazah Aisyah, Ustaz Anas, ada Ustaz Uwais Qarni. Saya belajar Quran, saya boleh baca Quran. Ustaz, dulu saya tak boleh jadi imam. PKP terpaksa saya jadi imam. Tengok, anak-anak saya tengok ayah dia. Lalu saya kuatkan diri. Ustaz, saya hantar anak saya sebelum subuh pergi sekolah tadika, pergi pasti. Saya ambil dia petang-petang. Tiba-tiba masa PKP, anak saya 6 tahun. Pukul 8 pagi dia ambil wudu, Ustaz basah baju dia. Tiba-tiba dia semayang. Saya tanya, Kak Long semayang apa? Kak Long solat sunat duha, ayah. Saya tak tahu, Ustaz, ada solat sunat duha. Jahil murakab saya, Ustaz.
Dengan sebab PKP mendidik. Tuan-tuan, hari ini kalau tuan-tuan nak tahu, dalam dunia moden, Ramadan paling-paling hebat, paling-paling boleh membentuk jiwa. Ramadan dekat Gaza, tuan-tuan. Seorang ibu duduk, ibu tua, rumah dia hancur, anak dia meninggal belakang. Ibu tua ditanya, wahai ibu, kenapa menangis? Sebab anak ibu meninggal. Apa jawab ibu tua ini? Aku menangis bukan sebab anak aku meninggal. Aku menangis sebab aku dah monopos. Aku tak boleh melahirkan lagi pejuang-pejuang. 9 orang anak aku gugur syahid. Ini jiwa ibu yang rumahnya hancur, tak ada tempat nak berteduh, dalam keadaan tak ada makanan. Seorang tua laki-laki ditanya oleh seorang wartawan, ya amu, kaifa anta? Bi khair? Kaifa anta? Ma fi kahraba, ma fi moya, ma fi ma, ma fi ta'am, ma fi syai. Kaifa anta? Ana bi khair. Indi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ma'i, Allah bersama aku. Kenapa aku nak sedih? Tuan-tuan, jiwa ini tak ada pada kita. Kerana apa? Kerana kita tak duduk dalam suasana. Bagaimana suasana yang diberikan, sesuailah dalam keadaan kita. Allah berikan sedikit kelebihan. Gunakanlah perkara ini. Sebab itu untuk istiqamah, asas dia mestilah ilmu. Ilmu membawa kepada iman yang kedua. Iman itu dia membawa perasaan kasih. Kasih menjadikan kita rasa seronok. Rasa seronok dengan ibadah. Ibadah ini akan menjadi berkekalan. Dan bila ada kehilangan, kita merasa rindu. Kita nak balik, nak balik, nak balik. Sebab itulah, ini benda yang diminta oleh orang-orang yang soleh. Bukan tunggu Rejab, bukan tunggu Syaban. Lepas habis dari Ramadan, menangis dia siang dan malam. Wahai Allah, jumpakan aku lagi Ramadan. Jumpakan aku lagi Ramadan. Punyalah banyak doa. Tiba-tiba Nabi ajar dalam hadis yang sahih. Pendek dia doanya. Yang tanya isteri tercinta. Yang ditanya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, kalau aku jumpa malam Lailatul Qadar, aku nak minta apa? Nabi ajar satu doa yang tuan-tuan ulang-ulang tiap-tiap malam daripada Ramadan. Antara yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma anta. Apa dia? Allahumma anta. Sambung. Doa biasa tarawih. Dah lupa dah? Innaka afuun. Kita tambah karibun. Tuhibul afwa. Fa'fu anni, sebab dia seorang. Dan wahai Allah, engkau, Allahumma, sesungguhnya engkau, wahai Tuhan, engkau maha pengampun. Engkau suka mengampunkan. Ampunkan aku. Ampunkan aku. Tuan-tuan, kepuncak daripada kelebihan Ramadan yang cukup banyak, satu saja, pengampunan, tuan-tuan. Kita mati malam ni, Allah tak ampunkan kita. Kita nak pergi mana, tuan-tuan? Kita kaya, kita mati, Allah tak ampunkan. Kita nak pergi mana? Kita terkenal malam ni, follower kita, ya salam, belian satu dunia ikut kita, kita mati, Allah tak ampunkan kita. Kita nak ke mana? Dalam keadaan satu saja, sebelum kita mati, kita mohon Allah ampunkan kita dengan dosa-dosa kita yang banyak, yang belum terampun. Apa yang kita harapkan kalau bukan dengan kehadiran Ramadan? Berlipat-lipat ganda lagi pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.